habis kita lawak. Tu. Legelan. Kita pergi kat gantu tadi. Dia ni dah nak masuk sangat dah ni. Rano. Lebih pada masak. Agak dalam seminggu lagi dia gugur sendiri ni. Apa, jangan dia buruk ke dah. Dah dia tak buruk. Tapi makan tu kena hati-hati lah. Yalah. Sebab air dia tembok. Terima kasih ya. Sama. Tak payah, tak payah. Dekat dari rumah depan aja. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi-pagi dan menjelang tengah hari. Hari ni penghulu hari Minggu katanya. Jadi kita bersiaran langsung katanya ada bersiaran langsung lah merakam di tepi pantai Sepak katanya. Teman-teman yang mana terlintas ke apa ke, tolong like, komen dan subscribe. Bantu-bantu rakan-rakan yang baru-baru nak belajar. Pantai Sepak waktu ini ya, hari penghulu hari Minggu. Ramai juga pengunjung sini kalau hari Minggu. Cuaca hari ni agak mendung-mendung sikit, tapi apa aja orang kelong. Ombak agak kasar. Ada orang narik pukat. Ada orang narik pukat katanya. Pantai Sepak ni zaman pantai Miami dah ni. Kalau petang, ikan apa? Oh, ikan pelata. Saya tahu lah ikan apa. Ikan pelata dengan ikan tamban. Mana yang ikan pelata? Ini ikan tamban. Mana ikan pelata? Ini anak bakok. Yang orang buat ikan masin. Orang buat ikan masin ikan apa? Ikan talang, anak talang. Ikan selah kuning. Bukan. Ini air pasang ni. Bukan selah kuning. Dia ni orang buat ikan masin sedap. Mana yang ni? Ni cekik dia, tak payah cekik dia punya tu kan, buang dia punya perut tu, tahu garang sikit, lemu. Kalau dia buat ikan masin. Tak. Ada lagi kasar tapi ni kecil. Tapi ada ikan ni. Dia tak ada makan ni. Kalau ada makan, kalau jumpa kawan dia betul. Ni air pasang. Air pasang ni ada ikan tapi bahaya sikit lah. Ada kata jauh plastik. Tu dia ambil bekas tu. Ya sayang tempat air pasang. Air pasang tak boleh nak tarik jauh sangat. Tapi sedap lah tu. Ikan ni kalau buat ikan masin dia kurang, biasanya offshore lah buat macam. Tapi tu sedap tu. Ni bakar sedap. Tapi ni ikan tambai ni dia banyak pulang sikit. Yang ni tak ada. Ni kalau orang panggil, kalau orang kampung-kampung kan, dia buat ikan singgang, buat ikan masak singgang ni. Singgang kuning punya tu. Tumis, orang panggil tumis air. Goreng ke apa ke tak lah.
Kalau banyak boleh buat ikan masin pun. Jemur. Itulah tadi penerangan sampai sikit katanya tentang ikan pelati. Ada lah dia orang buka hari ni. Pemandangan daripada laut alih ke pantai. Ini pemandangan. Ini pantai ke laut. Aktiviti bukan ada. Orang berkempen tak ada ni. Semua masak makan segera. Okey lah, salam. Kita berhenti dulu sampai sini. Jangan lupa like, komen dan subscribe tu kawan-kawan. Dan rakan-rakan, sahabat-sahabat. Terima kasih tu kerana menonton.